aku terkejut. Ya Allah, agak kesian akak ni nak makan. Bukan baik. Senaman ke? Yoga ke? Tak ada apa benda yoga. Latihan apa lah? Dengan lelaki ni pakai apa tu? Bracelet. Yo, assalamualaikum guys. Terima kasih kerana klik video ni. Welcome back to my channel Taufik ID. Kau asyik hujan sahaja. So aku dah lama tak buat video. Sekarang ni hujan tak hujan aku nak buat video juga. Sebab apa? Sebab aku bosan. So aku nak scroll apa benda yang kat media sosial. Korang boleh bantu aku untuk tag aku dekat mana-mana channel, kat media sosial aku, dekat TikTok, Facebook, Instagram, mana-mana. Korang boleh tag aku supaya korang tag aku dekat video-video yang best supaya aku boleh react. Tak nak buang masa aku nak tengok video apa yang best dekat media sosial ni. Oh, apa ni? And now? Gigi tercabut. Dah tahu gigi rapuh yang kau pergi tiup angin kat mulut tu kenapa? Ayo, cabut tu macam tu aje. Udah. Telefon polis. Kalau ada apa-apa telefon polis dah senang. Okay. Alah. Betul ke kau pergi tayang kat depan muka penjahat? Memang tag gitu saja. Kau tengok topeng tadi punya seram. Kalau duduk kat sebelah kita, tengah-tengah gelap, pindah alam lagi ni kan tengok. Tak ada masalah, cari masalah. Kan dah kena penyepak dengan suami. Itu tak apa lagi. Kalau kau tiba-tiba up story, aku kena sepak dengan lelaki. Itu lagi pegang. Masuk. Yang bergerak tu tulisan saja. Bukannya papan tu. Okay. Ya Allah, yang kau kena gosok. Dia macam pandai, tapi tak pandai. Macam mana je gitu ada macam tu. Bukan baik. Senaman ke? Yoga ke? Tak ada apa benda yoga. Latihan apa lah? Latihan ikan tapai. Nak buat apa? Nak buat apa kita buat latihan tapai tu? Ikan tapai. Aduh, Malaysia kenapa ni? Dengan aku terkejut. Ya Allah, agak kesian akak ni nak makan. Dia memang sengaja ke apa? Kenapa dia dah rekod siap-siap ni? Dia macam dah tahu-tahu je gagak tu nak ambil. Gagak? Helang lah. Helang kan? Kalau aku memang kejar balik. Kejar balik. Mana boleh makanan kita dirampas macam tu? Dia kalau sekali tu macam okey, tak apalah, boleh dimaafkan. Sekali lagi. Sekali. Bengong kan? Sudah. Aku tak usah campur di hal rumah tangga orang. Tak pasal-pasal bang. Bang, kesian kau bang. Setiap suami mesti macam gini Kalau ada makanan mesti tu haju je nak ambil. Termasuklah aku. Tak tahu kenapa. Dah kena tampang ke apa ni. Ujung-ujung whack chop.
Dah makan. Weh kaki. Spider-Man. Okay. Backflip. Aduh. Aduh, like on. Ini betul tak betul ni? Dia dah jaga laki dia betul. Mungkin dia dah tahu kondisi laki dia macam mana. Dia pun tak nak sunyi lama-lama. On the way laki baru coy. Tapi masa ni edit dah. Dia ambil gambar je. Baik lah. Dia nak kenakan isteri dia. Kan isteri dia kacau isteri dia kejar kenapa? Oh, dia pukul kepala coklat. Betul bang, kau nak kenakan isteri kau dah betul. Tapi kau ukuran tu kau janganlah ikut ukuran kau. Kau memanglah tinggi kalau kau lari kena. Isteri kau segini aja. Kau tengok. Tapi dia punya terbang, kau tengok. Ini dah redor ni. Tak berkelih langsung. Aduh ya. Memang tu. Dengan lelaki ni pakai apa tu? Braces. What the? Tap tahu tu sedap. Bila balik tengok video dia. Jangan kau ya. Dah besar-besar macam ni kan Tul? Oh. Masih ngaji. Untuk konten boleh, untuk suami untuk isteri jangan tolong jangan buat betul-betul. Lagi-lagi isteri saya tolong jangan buat betul-betul. Pakai spender yang tahun bila punya. Getah dah tak ada string dah getah tu. Tahu dah macam kain dah getahnya. Apa ni? Pulang dah jangan kembali. Kejadian itu akan dibahas sampai cucu cicit. Cinderella meninggalkan sempak. Ikat rambut. Rambut. Betul, rambut dia mengganggu, betul. Ikat aja bang, tak perlu sampai dia botak kan. Nanti kau sendiri yang tak selera. Kenapalah bulan-bulan puasa ni susah betul nak cari pahala. Ya Allah, kau tengoklah dia yang mengundang ya Allah. Bukan aku cari. Mulutku diam tapi hatiku berbisik. Betul lah, ni aku dosa, aku tak nak tanggung. Admin yang nge-post ni kau tanggung lah si dosa dia. Okay. Dosa-dosa aku yang tertengok, yang nak akulah. Here he goes. Apa ini?
Dia jatuh tu biasa tau. Kau dengar dia punya gelak tu. Okay. Here he goes. Ha. Okay. Ha. Aduh, ni kalau kawan biasa mungkin kesian kau okey tau. Kau okey kalau kawan kata kawan rapat macam ni lah. Dia gelak habis ni. So ya, sampai selesai dalam video aku pada hari ini. Aku nak ucapkan terima kasih pada dalam video aku. Daripada video sampai sekarang, korang boleh tekan button subscribe kalau korang suka video ni. Korang boleh tekan button subscribe kalau korang suka video ni. And insyaAllah korang akan dapat notification untuk video akan datang, insyaAllah. So bantu aku untuk like video ni juga. So ya, sampai selesai dalam video aku pada hari ini. Aku nak ucapkan terima kasih pada dalam video aku daripada awal sampai akhir ni. Okay, kalau tak best, korang boleh komen kenapa tak best. Kalau best, korang komen kenapa best. Ataupun korang boleh tag aku juga dekat media sosial mana-mana yang korang boleh tag aku kat media sosial yang video best-best lah, mana-mana yang aku boleh buat react. Okay, so ya, kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.